Kalau kata cita-cita, sebelum ni saya berhasrat untuk menjadi seorang doktor sebenarnya. Tapi orang kata minat tu lama-lama kita develop untuk benda lain. So saya lebih terdorong untuk buat perkara-perkara yang melibatkan bercakap lah. So sekarang saya banyak buat MC, host dan juga bidang kerja saya sendiri melibatkan bidang marketing. So banyak jumpa orang, bercakap dengan orang dan menjual barang juga lah orang kata. Keluarga sangat support, sangat supportive. Walaupun tak ikut apa yang disarankan, tapi saya rasa bila kita ada support yang kuat dekat belakang, apa yang kita buat ke depan tu nanti dia akan sentiasa berjaya lah. Seorang ayah ni cara dia lebih santai. Ibu ni dia macam lebih concern, tapi concern itu orang kata sebab dia nak tengok anak dia berjaya. So yang penting kita kena explain lah kat dia kenapa kita nak masuk bidang ni, dan kita kena buktikan lah yang memang kita boleh buat. Apa yang kita belajar tu mungkin apa yang didorong oleh keluarga ataupun oleh rakan-rakan sebaya kan. Tapi semasa kita belajar tu, cuba cari apa dekat dalam kawasan tu yang anda suka buat. So benda-benda ni akan melahirkan rasa minat terhadap satu benda. Masuk dulu apa pekerjaan kita dapat. Semasa kita bekerja tu, kita cuba cari sebenarnya apa perjalanan kerjaya yang kita nak masa tu. Sebab saya pun perjalanan saya bukanlah mudah juga. Ambil masa juga. So daripada tahun ke tahun tu saya dapat tengok sebenarnya apa benda yang saya terdorong dan lebih minat untuk cenderung buat lah. Dia saya proceed dengan benda tu. Tapi yang penting dengan keluarga kena make sure dia orang faham apa yang kita nak buat.